Saya kat dah berapa kali lah, 5 kat sini kat tu dah 5 kedai tak lulus. Saya nak bagi tahu loan awak ni dah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Loan saya dah lulus. Ya, loan awak dah lulus, loan motor awak. Alamak. Dan yang bestnya, loan awak ni lulus, dapat lagi interest murah. Motor tu macam mana nanti hantar ke apa? Ya, kami yang akan post. Awak ada Johor kan? Johor. Hantar bayar ke? Tak ada cas pengantaran. Okey. Awak nak warna biru kan hari tu? Dah warna biru. Okey, boleh, tak ada masalah. Nombor plate nak negeri mana? Negeri Johor. Johor, okey. Ragu nak besi ke plastik? Besi lah, besi. Besi Besi. Okey kak. Awak happy tak loan awak lulus? Happy lah kak. Dia loan tempat lain semua tak lulus lah. Oh, ya ke? Tak lulus. Saya dah berapa kali lah, 5 kat sini kat tu dah 5 kedai tak lulus. Faham. Sebab dulu saya kerja tak ada ni, tak apa-apa bayar cash kan. Ya. Lepas tu saya dah dapat kerja yang okey ni. Dia dah tolak EPF semua. Alhamdulillah. Rezeki awak lah kali ni. Lagi satu, umur awak ni muda tau. Ya betul. Jadi rezeki awak lah ni lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nanti apa-apa saya akan inform. Okey. Nanti apa akan beritahu, okey? Selesai. Dah, customer kita dah happy sangat-sangat. Dia apply banyak tempat tapi tak lulus. Akhirnya dekat kami boleh lulus. Abang kakak dia dapat interest murah. Tekan je apply now. Bye-bye.